Hari ini, jom kita belajar cara yang betul untuk menulis huruf yang terakhir sekali, iaitu huruf Ya. Dah sedia semua? Jom kita mula. Caranya, mula-mula kita letak pen di atas garisan sedikit, buat satu lengkungan ke kiri dan pusing balik ke kanan untuk buat kepala seakan-akan kepala angsa. Seterusnya, bawa garisan tu melengkung ke bawah menembusi garisan untuk buat perutnya yang besar dan naikkan semula ke atas garisan. Akhir sekali, jangan lupa letakkan 2 titik tepat di bawah perutnya. Nampak tak? Dah siap satu huruf Ya yang lengkap dengan 2 titik di bawah. Macam angsa bertelur. Jom kita cuba sekali lagi untuk bagi lagi mantap. Ingat ya kawan-kawan, buat kepala angsa melengkung di atas dulu, sambung dengan perut bulat menembusi bawah garisan, naik semula ke atas dan letak 2 titik di bawah. Tarik perlahan-lahan dan siap. Alhamdulillah, mudah sangat kan huruf Ya ni?